Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya adalah Muaz Saburi Ihsan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang uh, keusahawanan iaitu simulasi online. Projek ini dibuat oleh saya sendiri iaitu projek Mazola Gebu Manis. Untuk pengenalan Mazola ialah biskut Mazola juga sering dikenali sebagai biskut kacang. Merupakan sejenis kuih tradisional yang sangat popular di Malaysia. Ia mendapat nama Mazola tu kerana secara tradisinya minyak Mazola iaitu minyak jagung sering digunakan ialah sebagai bahan utama memberikan tekstur yang unik. Mazola juga selalu dijumpai apabila hari perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Biskut ini terkenal dengan tekstur yang gebu, rasa yang sedikit manis dan juga berlemak. Mazola adalah biskut yang mudah dibuat dan boleh dimakan di mana-mana sahaja walaupun tengah bersantai. Kemudian ini adalah antara nama produk yang saya cakapkan tadi iaitu Mazola Gebu Manis. Ini adalah logo produk saya. Okey, ini adalah Google Trend dari 30 hari, 90 hari dan 5 tahun. Perbezaan antara biskut Mazola Gebu dan biskut Mazola Susu. Ini antara perbezaannya lah. Yang seterusnya ialah unique selling point iaitu USP. Yang pertama ialah gebu dan cair di mulut, tekstur yang lembut yang mudah cair di lidah dan keistimewaan yang dicari di ramain dalam biskut Mazola. Perkataan gebu sendiri menekankan keunikan tekstur itu. Buatan tangan, homemade asli, memberi nilai sentimental dan kepercayaan. Pelanggan yakin ia dibuat dengan teliti dan bahan yang berkualiti. Untuk yang ketiga pula, sentuhan personal dan tempatan. Nama Nur Ali Bakers membawa identiti tempatan dan pribadi yang memberi sentuhan homely yang tidak ditawarkan jenama besar. Yang keempat ialah untuk semua golongan atau majlis, sama ada untuk sajian harian, road gift atau kuih raya. Produk ini fleksibel dan mudah diterima. Ini pula adalah analisis SWOT. Yang pertama ialah strength iaitu kekuatan. Yang pertama ialah nama unik dan menarik perhatian. Kedua, jenama tempatan yang mudah diingati. Produk tradisional dengan sentuhan moden. Harga mampu milik. Untuk weakness, kurangnya pengiktirafan jenama besar. Yang kedua, pengeluaran terhad. Yang ketiga, reka bentuk pembungkusan mungkin tidak konsisten atau kurang profesional. Yang empat, kurang saluran pemasaran digital. Yang seterusnya adalah opportunities iaitu peluang. Yang pertama, permintaan tinggi terhadap makanan homemade dan tradisional. Peluang pasaran sempena musim perayaan. Yang ketiga, pembangunan produk baharu berasaskan biskut Mazola. Yang keempat, perjualan secara online dan platform e-commerce. Yang T pula ialah tricks iaitu ancaman. Yang pertama, persaingan tinggi dalam industri bakery tempatan. Perubahan harga bahan mentah yang sangat jauh, perubahan isu kesihatan atau alahannya terhadap kacang lah, ketergantungan kepada trend atau musim tertentu. Ini adalah antara ciri-ciri produk saya iaitu yang pertama, tekstur gebu dan lembut. Seperti namanya gebu, biskut ini bertekstur ringan, gebu dan mudah cair di dalam mulut dan tidak keras atau berderai. Yang kedua adalah resepi homemade dihasilkan secara kecil-kecilan oleh Nur Ali Bakers dengan perhatian terhadap rasa, kualiti dan komersial. Yang ketiga, reka bentuk kecil. Biasanya berbentuk bulat kecil dengan hiasan kacang di atas sesuai untuk hidangan setiap harian. Yang keempat, tanpa bahan pengawet. Produk ini tidak mengandungi bahan kimia tambahan, lebih selamat untuk semua peringkat umur. Dan resepi ini juga adalah resepi daripada turun-temurun iaitu arwah nenek saya sendiri. Ini adalah kaedah photoshoot angel, flag lid, front dan juga back. Ini pula kaedah photoshoot angle, right angle dan left angle. Ini adalah teaser yang saya letak di Facebook. Ini adalah ayat soft sell dan hard sell. Soft sell yang diberikan
promosi sempena Merdeka. Hak sale harga sebalang. Di dalamnya ada 30 pieces dan harga sebalang ni adalah RM18. Ini adalah Facebook page cover, konten Facebook dan Instagram. Ini adalah Instagram saya, boleh cari. Ini nama Facebook page saya. Ini kategori Facebook page iaitu page food and drink. Facebook page description saya, setiap gigitan membawa kegembiraan. Ini adalah Facebook page URL. Nama ini pula adalah Instagram saya, Nur Adi Bakers. Teknik gambar ialah Freeley, close up, third of rows. Caption di IG saya lah. Ni adalah hashtag. Ni ada reels, kalau siapa yang pergi ke IG saya boleh tengok reels ni. URL Instagram. Ini adalah carta Aleko Sale. Yang pertama adalah beri salam. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, terangkan produk. Buat dalam bullet point. Ceritakan kelebihan atau hasil yang bakal mereka perolehi daripada produk anda. Beri testimoni. Beri credibility, produk pernah keluar di TV. Beri fokus, bonus percuma atau hadiah percuma untuk pembeli. Tambah keyakinan untuk beli kerana penjual tidak akan menawarkan ganti rugi kecuali mereka betul-betul yakin dengan produk. Cara bayaran, sense of urgency, buatkan mereka rasa perlu beli secepat mungkin. Upsell, call to action, gesa mereka beli segera. Ini adalah print screen close deal saya. Ini adalah antara gambar-gambar pelanggan yang pernah membeli produk saya. Ini adalah resit transaksi. Okey, itu sahaja daripada saya, Nur Alisa. Terima kasih.